Pengunjung saun individu baring dekat pondok rehat. Kalau kau orang hari baring kat sini, dia rosak lah ni. Biasa banyak orang sini bang. Nak makan apa kat sini, abang tak boleh baring macam tu bang. Itulah perkongsian video dua orang individu yang sedang berbaring di pondok rehat di tempat rekreasi ditegur oleh orang awam. Menerusi video tersebut, dua orang lelaki dilihat sedang berbaring di sebuah pondok namun ditegur oleh orang awam yang berkunjung ke situ. Mereka mendakwa perbuatan baring di pondok tersebut boleh menyebabkan kayu menjadi rosak dan mengganggu pengunjung lain yang juga ingin duduk berehat. Bagaimanapun, video tersebut mendapat pelbagai reaksi ramai yang ada berpendapat mereka hanya baring sekejap dan tujuan pondok itu dibina adalah untuk memberi keselesaan kepada pengunjung. Hei lah, dia baring tempat orang nak duduk ni. Hei, Allah. Tengok tu. Ni tempat duduk. Hei. Siapa dia? Hello. Wah. Ya, bangun. Siapa suruh baring kat sini? Cuma di tempat baring lah. Siapa suruh baring sini? Oh, boleh ya? Mana boleh baring sini? Suka cakap pintu orang. Nanti kalau kayu ni patah ke rosak ke apa bansai ni, siapa nak tangguh? Kayu ni kan kuat. Memanglah kayu kuat. Kalau kau orang hari baring kat sini, dia rosak lah ni. Biasa banyak orang sini bang. Bukan kita je. Tahu banyak orang tidur sini. Tapi tempat ni sebenarnya bukan tempat tidur. Kalau nak tidur, pergilah tidur. Balik rumah tidur. Dah abang datang ni malam ni tempat abang ni lah. Kuah hacok tu budak ni. Ni anak siapa? Anak kau ke? Pandai dia menjawab lah. Kuah hacok tu budak ni. Anak kawan. Kau pandai menjawab. Ni sini tempat orang berrekreasi ni bang. Bukan tempat baring. Tak boleh baring macam tu. Orang datang nak rehat apa semua. Orang datang nak rehat, nak makan apa kat sini, abang tak boleh baring macam tu bang. Mana ada orang makan? Mana ada orang makan? Memanglah tak ada orang makan, ada korang dua duduk kat sini. Macam mana orang nak datang? Tu cakap menjawab. Macam mana orang nak datang? Abang dua orang baring sini. Kau pergi baring tempat lain. Tak boleh buat macam tu. Jangan baring sini, pergi tempat lain. Tak boleh buat macam tu. Kena hormat orang lain juga. Orang lain nak duduk apa semua, korang dua orang baring macam mana nak tu? Dia datang ramai nak duduk. Minta maaf. Saya jaga sini tau. Dia kali ingat orang nak duduk juga. Kat sini tempat dah lah, ni hari Minggu korang dua orang baring kat sini pula. Tak boleh macam tu. Dah belah. Hei. Belah. Acok betul budak ni.